Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat-sahabat subscriber. Terima kasih banyak-banyak guys yang dah subscribe, like and share, yang komen-komen tu guys. Terima kasih banyak-banyak lah yang support video-video aku, support dekat Facebook lah, dekat TikTok. Terima kasih. So hari ni aku nak continue casting arwah lagi guys. Hari ni guna setup DC Gaskin Zephyr Rod Ajikin Bakun, braided Awashima 15 pound. Aku punya leader ni kasar sikit hari ni, sebabnya habis dah aku punya leader yang kecil tu. So hari ni aku nak turun casting haruan lagi. Aku pun tak tahu nak pergi spot mana, yang tengoklah padi orang dah tanam balik lah. Ayak pun dah kering, orang dah buang lah. So ayak memang keruh weh. Ayak keruh dalam sungai keruh, dalam parit-parit pun semua keruh. Hantam sajalah. So aku pun tak tahu nak pakai apa ni. Ayak keruh. Aku guna soft rock dulu. Aku nak try tengok tepi-tepi rumput tu. Try layan tepi rumput tu tengok. Ada lagi benang dekat situ tak? Traktor baru turun ni. Tak tahu nak mancing kat mana ni. Ayak semua orang buang lah ni weh. Ayak buang yang keruh. Try tengok kalau ada yang nak makan. Ayak keruh weh. Hampir dia lompat pula kat belakang aku. Kita try ni. Kita guna jump frog bubble. Tahu dah lah. Ada kat situ. Tapi tu ambil pun dekat-dekat dengan kayu-kayu. So aku try tengok dengan soft plastik. Itulah ada yang duduk merelak-relak di bawah. Sekarang ni musim mana-mana sungai pun ayak keruh. Bawa bendang, ayak semua buang. Tanam padi sekarang orang buang ayak. Nanti padi besar sikit ni, ayak baru masuk pula. Time tu best pakai spinner shock. Sekarang sama je mana-mana pun. Puyuh banyak lah. Aduh, putih pula dah weh. Aduh. Jam Jepon tu. Aduh, faham dia putih pula. Hilang tu bajik aku satu. Ni aku malas pakai leader ni. Terlajak layuk ke apa ke. Putih leader. Pasal terover dah pasal tu layuk. Malah nak pambut leader dah. Pasal macam kasak kau tu. Kalau tekak kecil-kecil ni tak putih lah aku punya leader tu. James Bond tu ya. Boleh putih pula. Damn.
tu saya yang tu kasar juga tu. Dekat kecil-kecil itu tak putus ya, hampir semua. Peluk, ketuk-ketuk kepala dah kena dah. Gigit ekor kot. Mana pergi ni? Sampak dia kali tak dekat. Tak kena lagi, ya Allah. Aduh, apa kena ni hook ni? Hook lagi. Hampir. Ada ke lain nak? Aduh, masalah dia. Allah. Aduh. Tu. Habis tu. Tak kena pula dah. Gila lari meh beton. Tuh, tak dekat lagi yang tengok. Polong kau ni. Ya Allah, semua tak dekat. Salah. Puan salah dia tau. Ya Allah, tak kena lagi. Aduh. Ayo. Ombak dekat cicit. Ya Allah. Aduh. Apa masalah kain ni? Gila aku ni. Nak tengok berapa puluh kali lah. Aduh, aku geram tu ya. Puan salah tu. Ya Allah, tak dekat lagi. Tak dekat lagi weh. Allahu Akbar. Duduk dah orang tu. Yo Allah. Salah mata kain ni. Kasar tu. Dulu. Akhirnya aku tak kumpul. Aku tak kumpul. Ini je. Nah.
Recik weh, recik. Beli ni. Tengok aku pakai beli apa. Sayang aku pergi beli 2.5 ke 2.0 tau ni. Aku ingat aku jenis beli ni macam aku duk pakai tu besar. Kecil. Besar lagi. Oh barulah recik kuat lagi. Ni pun dah kuat lah. Ih. Hampir tu. Orang duk mak ah, jatuh bola toy. Tak kena. Duguk kasur. Telah habis. Kasur kot, kasur. Hai, penat aku main SP hanya punya dia nak makan ni tu. Dia nak makan ni pulak. Aduh. Kasur. Padu. Alright guys, so nak kena balik lah guys tengah hari ni. Dah balik. Nanti kalau ada masa aku continue lagi. Alright, terima kasih semua yang menonton, yang dah subscribe, yang like, yang support channel kecil aku ni. Terima kasih semua. Okay, jumpa lagi guys untuk next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.